Ramai ibu bapa tak sedar satu kesilapan ini. Duit raya anak disimpan tapi akhirnya diguna juga. Mula-mula nak simpan tapi lama-lama bercampur dengan duit yang lain. Akhirnya habis begitu saja. Tonton sampai habis, save dan share supaya ramai parents yang tahu tentang ini. Sebenarnya, duit raya boleh dijadikan simpanan jangka panjang untuk anak kita jika ditukarkan kepada emas. Secara purata, harga emas meningkat 10% setahun dalam jangka masa panjang. Ini bermakna duit raya yang ditukarkan kepada emas berpotensi untuk bertambah nilai dari tahun ke tahun. Bukan sahaja duduk sebagai tunai yang semakin susut kuasa beli. Cara nak mula mudah sahaja. Langkah yang pertama, buka akaun emas Public Gold, kemudian tukarkan duit raya anak kepada gram-gram emas melalui akaun emas CAP Public Gold. Setiap tahun, tambah lagi gram supaya simpanan anak akan terus bertambah. Kalau nak mula buat simpanan ini, boleh DM saya atau isi borang sign up. Saya akan bimbing satu persatu untuk bina dana pendidikan anak anda.